Aku ada seorang kawan ni, nama dia Lan. Dia ni memang kaki healing. Dia satu petang tu, dia pergi pantai Essence sorang-sorang sebab nak layan sunset. Memang syok lah, angin sepoi-sepoi, ambil gambar pun cantik. Tapi itulah, dia terleka sampai hari dah mula gelap. Masa dia nak jalan kaki keluar ikut jalan hutan tu, dia rasa bahu dia berat gila. Dia fikir, babe aku bukan ada apa pun, kamera dengan botol air je. Tapi setiap langkah tu rasa macam dia tengah dukung budak. Dia buat deck je lah. Sebab masa tu dalam kepala dia cuma nak cepat sampai kat motor kat area kampung tu. Tengah dia jalan laju-laju tu, tiba-tiba datang satu bau. Bukan bau bangkai tapi bau bunga melur yang pekat gila. Bau tu macam ada orang letak bunga tu betul-betul bawah hidung dia. Lan dah mula meremang. Dia pun bacalah apa yang patut sambil jalan tunduk bawah. Dia tak berani nak suluh sangat ke arah pokok-pokok bakau kat tepi tu. Takut tertegur benda lain. Sampai je kat motor, dia terus start engine. Masa dia nak pusing motor tu, dia tertengok cermin sisi. Dia nampak ada satu kelibat putih, rambut panjang gila, tengah berdiri kat celah pokok besar pintu masuk trek tu. Benda tu tak buat apa, dia cuma berdiri tegak tengok Lan. Lan apa lagi, terus pulas throttle tak cukup tanah. Ingatkan dah habis kat situ. Malam tu masa dia tengah baring nak tidur, dia dengar bunyi pintu bilik kena cakar. Lepas tu dia dengar suara perempuan berbisik halus gila kat telinga dia. Terus demam kawan aku tu seminggu. Sejak hari tu, kalau dia nak pergi SN, pukul 6.30 petang dia dah terpacak kat parkir motor. Tak sanggup dia nak diteman balik lagi. Pantai Essence tu memang spot best. Tapi itulah orang kata tempat dia lah.